Sebab saya tak tahu diorang lock ke tak bilik ni. Diorang lock. Lepas tu pergi hantar dekat bilik saya. Bilik mana kat atas? Saya ada bilik di atas. Saya boleh bawa lagi. Siap. Hi guys. Live kah? Live. Mana? Tengah. Hello. Hi guys. Kena tunjuk muka. Live pening kan? Apa Live tu? best kan memang kena buat. Kalau pagi-pagi ni dia punya traffic okey sikit. Diorang boleh macam enjoy. Sebab diorang selalu suruh saya buat live ni. So macam Engagement kan. shoot lagi ke? Shooting. Shooting lah. Kalau tidak awak macam mana nak terhibur? Shooting lah. Laju gila. Susah membaca komen diorang. Saya sambil tengok komen kamu sebab laju sangat. Saya jadi moderator lah. Tengok lah macam Saya jadi moderator. Moderator Tracy. masuk. Tak payah masuk. Tak payah. Dia mau tengok muka you. Mana Jas? Jas kejap lagi. Sebentar lagi. Jas masih lagi tidur. Ijaz call time ke 12. Shooting ke? Ya. Tolong doakan agar dapat 9A, insyaAllah. Amin. Laju gila aku. Tolong doakan. Okey, doa insyaAllah. You pun kena berusaha. Doa je tak boleh. Kena doa tanpa usaha. Tak boleh. Mana-mana pun sama. Semua kena usaha. Dah tayang belum? InsyaAllah pada raya nanti. Assalamualaikum. SPM sekarang. Tak ada sedia tukar makeup ke? Ada ni Aira say hi Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Betul, HDR ada season 2. Ni tengah buat lah season 2. Still in Genting. Masih Kita shoot sejuk-sejuk kali ni. sejuk. Sekali keluar opening kali kan. Susah kan baca komen. Aira, kamu cantik bah. Terima kasih. Terima kasih Raya. Tadi makan kat mana? Dekat kat mana? Depan tu sebab Miau-miau. atas tu dah tutup. Orang cakap dah habis. Cakap makan lah tak boleh. Tadi pun breakfast pun benda yang sama juga lah. Tapi macam kita excited kan nak pergi nak pergi. Sebab dia pergi atas food punya tu macam dia best sikit. Hello, tap love bagi banyak lagi supaya kita dapat 2K viewer. Barulah best, barulah kita best nak layan. Ni setakat 1K ni tak live. Kenalah aktif TikTok. Best lah TikTok. Yelah, tapi I tak dulu I tak I macam ya Allah, TikTok I sekadar beli barang. Lepas tu I tengok artis-artis I punya tu dah cukup. Kenalah buat TikTok. You boleh buat makeup sambil TikTok. So orang boleh belajar. Ramai sangat dah stressy. Tapi okey je diorang macam belajar. Sebab setiap orang kan lain diorang punya cara tu. Cara tapi makeup. Okey I je. tak reti. Ni macam ni buat live je. Lepas tu nanti diorang follow. Follow kan. Itulah. Tap love lagi. Bagi banyak 1.5 at least. Kamu patut follow dia. Tak ada. Makeup artist dia pandai ni. Apa nama? Ijaz mana? Call time Ijaz pukul 12. Okey. Tak lah TikTok ini. Tak ada. Bagi tahu lah baru. Aira, mana suami? Ada pelakon baru ke nanti? Ada. Korang kena tunggu. Tak sabar nak tengok baby Aira dan Ijaz. Pun korang kena tunggu. Ada pelakon baru ke? Ada. Sihat-sihat ke Tracy? Sihat. Tracy tak mengundi nanti. Undi post. Siapa tengah undi kan? Tapi dulu tak boleh undi post. Oh, kalau macam yang kerajaan-kerajaan boleh lah kan? So macam sekarang orang tak ni dah undi post. Comel gila dia ni. Thank you. Kapan tayang? InsyaAllah Aidilfitri nanti. Sama ke kita punya raya dengan diorang? Siapa? Diorang punya lebaran Indonesia. Lebih kurang je. Diorang mungkin awal sehari atau 2 hari je. Sarip ada kak? Sarip semalam. Semalam je dia. Dia 1 hari je. Okay, lamanya. Kenalah tunggu. Tracy. Hi Tracy from Brunei. Hello. Brunei. How are you guys? Lamanya tayang. Lamalah sebab kita nak ambil masa untuk edit, untuk tu. Ada Just Tracy. Ijaz pukul 12 call time.
Mana ni dekat Genting. Laju kan? Dia macam Laju. mau baca pun macam susah macam ni. Tak apa, okey jom. Ha. Okey. Salam dari Indonesia. You ada peminat pada Indonesia semua kan? Diorang tengok ni drama kita. Macam ni. Barulah. Salam dari Jambi. Kakak pukul berapa? Tak hujan ke sana? Hitam putih bulu Aizat Saha. Hai. Baju Aizat Saha ni. Salam dari Aceh. Hai. Salam daripada Palestin. Lah. Palestin buat Aceh dia. Apa ni, hari ni je yang tak hujan kan? Hari ni tak hujan. Ya Allah. Tadi Syam. Ya. Sebelum ni everyday hujan. Salam dari Bali. Mak Teh tak ada ke? Ada. Mak Teh siapa? Yang orang gaji dekat Mak Ijaz tu. Oh, ada ke? Ada, nanti diorang belum pergi rumah tu lagi. Oh, rumah Datuk Ehsan tu. Hana sama Hana sama Teha ada. Sekejap lagi Teh ada. Kita lain-lain tempat. So lain-lain. Keningau hadir. Oh hello. Keningau dekat dengan Sarawak kan? Kan? Keningau dekat Sabah. Yalah, tapi dia dekat dengan Sarawak, Brunei. Tak, dia jauh. Jauh juga Just got the number of me. Sarip ada semalam. Sarip dah tak ada. Tapi dia tak ada dah. Dia dah habisin dia. Dia busy sekarang. Keningau di Sabah. Okay, sorry. Sorry tau. Shooting kat mana? Kat Genting. Kat Geo Resort. Season 2 pukul 10 PM juga ke? Tu kena tunggu update. Baby girl rahsia. Safnya Airani. Hai Aira Nadira. Tak boleh bagi tahu lebih. Tak bagi tahu lebih. Kalau korang betul-betul minat dengan drama ni, you have to wait. Jadi dia ada keluar novel tau. Ya ke? Dia sampai 2 ke? Dia diorang baru buat novel tu. Tapi kan usually lah kalau kita tengok ni, kalau kita macam buat season 2 kan, ada yang okey, ada yang tak. Dia tak macam kacau kan. Risky lah. Dia macam orang expect yang macam dia punya hype tu sama macam Part 1. Easy lah sebenarnya. Ada rencana ke Indonesia tak? Soon insyaAllah. Dia suruh abang buat live. Nanti suruh abang buat live insyaAllah nanti lah. Kalau shoot memang Tracy make up sendiri. Tracy make up sendirilah. Sebab dia dah tahu muka dia macam mana. Ke you nak tolong make up kan? Natural je. Tapi sometimes kalau macam bold saya tak boleh buat. Dan saya suruh dia buat. I cannot do. Ini macam yang simple saja sambil bang. Belajar. Kita semalam dia dah saling meracun-racun saya make-up. Kena kita benda yang baik kita kena share. So diorang ajar saya mana make up tu lepas tu produk lagi. Saya dah sampai macam tak keruan tu semalam. Tengah tengok barang saya tak boleh tidur dulu. Sekarang saya mau pergi tengok, kalau sempat pergi tengok di GPO. Hari ni sini banyak tau. Hari-hari sini saya banyak. Tak ada punya. Daya ingatan tu masih kuat. Okey, habiskan. Hey. Dulu tau. Tak, habiskan. Apa tu? I nak buat you dulu tau. Tapi Tracy, last TikTok Tracy. Tapi Tracy TikTok ke? Apa? Tidak, I mau buat you dekat Miao tu. Itu yang Sin Cafe. Cafe kat Miao. So, lepas ni saya prepare scene apa dulu? Sin Cafe tu dulu. Macam mana pun. Dengan I kan just pukul 1. Okay. Dengan I ke? Dengan dia sekarang. Dengan Ijaz dulu. Ijaz balik Ijaz kat atas. Aku nak pergi ketuk kan di pintu bilik dia. Di sebelah bilik aku Di sebelah bilik aku Tingkat berapa? 7. Bak sini kat kau. Kau tak nak angkat. Kenapa? Kenapa? Bila ni? Si dengan Teha tu apa? Dia kita tengok. Tak boleh nak standby sebab sama ada baby sampai dulu kita buat baby. Kalau Teha sampai dulu kita buat Teha. Sama ada 1 atau 3 lah. Ya, kau betul nak diketuk ke? Betul.
Ingat 7 berapa? 715. Dia? Dia 715 lah. Dia duduk hidung dia. Saya duduk lah sekarang kau. Jangan cakap. Kau nak cakap dia pak tidak? Hai. Kau nak power bank ke? Nak power bank ke? Ada dia Tiha kahwin dengan siapa? Tiha kahwin. Mana Tiha kahwin? Tiha tak kahwin. Jangan mandai ai. Sebab dia fresh tak dapat salib. Hah? Ada. Tiha? Oh iya betul. Yelah. Oh iya Tiha Mana pun iPad juga. kau? Ha? iPad tu. Aku tak nak bawa beg. Aku dah sakit. Itu tak bila I bawa beg Sakit belakang. 24/7 kan. I punya sini macam kebas. Kebas yang macam kena step. Kau perlu bawa dua-dua weight sama. Kau tak boleh Macam satu. ni kan? Kau tak boleh satu Tapi I weight. tak Tak sebab kalau kau satu weight dia macam ni. Saya rasa lagi better kau pakai ni. Sebab kalau kau penat terus kau boleh je macam letak kat bawah. Daripada kau bawa macam tu. Mesti baca banyak kali sebab dia dah lembut. Seronok dah lembut. I Kau punya masih keras. tak pernah pakai first time. Oh ya. Saya banyak kali. Sebab dia dah lembut. Kau tahu bila dia dah baca banyak kali dia lembut. Aku first time. Saya dah few times. Aku bagi kena basuh tangan. Dia masuk dryer. Dryer. Macam lagi you barai tak? Cuci biasa. Aku risau Miza dengan dia. Asal? Risau. Okay apa? Okay Hai. what? Hai. Jangan live. Kenapa risau? Okay what? Sebab sister dia live. Tak, I cakap okay what? I tak Oh, I tak jangan live. Macam sister live Mana tahu kamu Dia dah tahu. macam mak-mak. Tak, dia ada gambar macam ni kan dekat golf tu. So I rasa macam best friend buat jedak-jeduk tu. Dia boleh jedak-jeduk. Apa JJ. Tapi dia tak awkward jugalah tadi Musa dengan yang mana? semalam. Dia kata dia rasa best friend dengan Syah. Dia terasa awkward lah juga. Dia kata okay, laki kot. Laki senang je. Laki tak awkward. Kan. Keluar mana? Dia keluar dah. Dia standby dah. Dia okey je nanti kalau nak main golf lagi dekat KL ke apa. Kalau Syah nak lah. Boleh je. Tu Nurul. Basah kan korang hujan-hujan lebat. Sejuk lah. Dia tak sakit lah. Mak yang dalam. Okey je. Kau pakai ini sih. Bukan. Tak ada. Ini nak pakai 27. Sekali tak ada. Saya cari tadi tapi Tadi tak yang dengan ada. Mac tu berapa? Yang dengan Mac tu berapa? Ya, kau jawab soalan aku kan. 410. Kau ni kan? Tak faham. Habis kat atas tu? Atas dua je. Atas shot lain. Oh, short. Patutlah rasa macam banyak tapi tak sudah. Nak tanda bagi macam korang. Kau faham tak? Aku suka tanda. Oh, tinggal ni je macam tu. Yelah, faham. Kau dah ambil gambar tadi kan? Dah. Sini tak hujan dah. Yang tadi tu kau dah tanda baru Finally kau tak after a long time. Memanglah Selalu ni, ha? hujan suddenly now tak hujan. You tahu tak dia suka mengesek. Dia suka buat I marah. Ni. Itu je lah yang dah buat. Kau lebih-lebih pula. Kau kena macam dah buat tinggal satu je. Kau lebih-lebih pun pukul 9.40. Kau agak-agak dah semua dah habis. Kau kata kalau Cukup baik dah tu 6 tau kita buat pagi ni. Dah 6 sudah Sin? Okay kan? 6 Sin dah? 6 sen dah. Cepat tu. kita orang naik F1. So. Oh tapi dia sequence lah. Aku nak type mesin. Apa dah beli iPad. Kenapa set bapak aku? I pun kau lagi. Alumni dia tu bapak aku. Cakap dengan diorang sekarang. Kau cakap kan confront dengan diorang sekarang. Kau cakap sekarang diorang nak screen record. Oh, dia jadi Tadi ada orang kata ni. Aku director ke kau director? Meg. itu lah I masa dia cakap nanti aku dah habis pakai seatbelt baru kau dialog tau. Ada Alung. Sebab tu Alung cakap aku director ke kau director. Dia dengar aku di sini. Bongok Mac pun. Dia tak ingat ke dia pakai mic? Oh dia pun pakai mic. Dia mic, ada dialog. Apa dialog dia? Baik cik. Baik cik tu je. Oh tu je. Bapak kau pun datang nak Lepas tu kan tukar dialog. nanti orang akan ingat dia kan yang tarik mata Mohsin. Tiba-tiba jadi driver dulu. Mungkin orang cakap tapi make sense Make sense juga sebab lah. dia, Sebab dia mungkin dia yang upah orang tu suruh ambil butuh. Mungkin mungkin dia dinaik tarafkan. Tapi lucu baju security kasus hotel. itulah.
you tahu tak seluar tu seluar siapa? Siapa? Seluar Aizat. Aizat Sahar. Oh dia Aizat kasi pinjam. Tak apa kau pakai seluar aku. Sepi Aizat. Dia pakai Sin awak. Dia tak baik naik dulu pada Eddie. Iya. Kau jangan Jap, kaya hati sampai baik. atas. Oh dia naik kat Last tu tempat tak Saya kat set tadi. Saya kat set Dia dia seorang ke sekarang? atas berapa sen? Ha? Atas berapa sen? Satu je. Tu ni kat atas. Musim seorang ke dengan orang? Ma? Musim seorang. Macam sekarang. Mia, kau pegang lukat ni. Kan cakap dia nak. Kejap lagi aku nak lindung-lindung. Mampus ke. Kejap lagi. Dia suka bangun ke? Sebab dia on call. Kau dah habis lah Sid. Belum kurangan. Dia kejap je. Tak tahu dia apa buat dia. Sekali dia naik di bawah Kejap golf. juga lah. Dia naik nanti. Bye Dia naik guys. golf tu. Bye semua. Si syuting dulu. Teman Tracy dulu korang. Jaga dia. Tolong jaga dia. Untuk saya nanti saya datang balik. Bye musim tak. Nurul. Kan cara pukul 8 hari ni. Janji. 8 malam rap. Lambert lagi. Pukul 1 dah. Tak sampai rumah belum. Hai. Ke Bandung dong kak. Hopefully. Iya dia belum lagi dia apa ni, dia punya call time lambat sikit. Basah baju. Betul lah tu. Lepas tu kau sin dengan saya kan? Sini dengan you. Aku sih cakap hai. Hai dengan dia orang. Cakap lah hai, cakap hai. Masih balik lah pada habis. Pergilah shopping. Kau rasa macam jalannya lah. Dia berapa lama dari tempat kau? Sejam? Tak, saya tidur mes. Oh, dari situ sejam. Datang, ikutkan 38 km je. Tapi jam. Tapi dia dah jadi 49 minit lah. Sebab hujan, dia macam slow lah bagus. Dia drizzling lah kan tadi pagi. Gimana? Ini kontur ya. Dia ni dekat Sabah tu. Saya kalau makeup so sikit sebab saya mengambil masa yang lama ya. Buat trend TikTok ada nanti saya buat trend TikTok. Sunyi sudah ya sebab diorang dah pergi masuk set. Tadi bising diorang cakap sunyi dah. Mana saya punya? Apa? Oh my god. Apa? Oh my god. Apa dia? Apa awak tak tumbler air turun? Oh ada. Alhamdulillah. Apa murah At least dapat lah juga win. Kau jangan cara aku boleh tak? Benci tau. Cara aku je. Pagi je cara. Tapi murah tu berapa? Saya minat awak. Kita shop weh. Hey. Kalau dah promo-promo. Ketiga Emilia. Payah lah dia. Emilia. Emilia masuk. Saya minat akak dia cakap. Sorry. Emilia. Mana ni ya? Tu boleh saya tak nampak ya. Kau kena type banyak kali. Teks tu. Sorry. Spill baju. Ini baju dari hitam putih dari Aizat Sahar. Tracy dia suka support member dia. Untuk nanti dari situ keluarkan baju. Hari-hari aku pakai pergi syuting. Oi, Wina. perlu keluarkan my collection lah. Ya, Supaya hari-hari kau baju lain. Tapi yang pasti semua collection tu I ada. Ha, gitu. Ada. Edition especially for you. Okay tak okay? Oh my god. Bos. Okay bos. Weh, saya kena restrict lah Syarah. Asal I ke? Tak, saya rasa sebab saya sebab saya pakai ni Pakai apa? on brand. Yes, sebab ada brand. Itulah tu. Supaya bila saya sudah tekan
I can show you the world. I can show you Apa nak mic dulu ke? everything. Saya pegang. Pegang. Ambil terus. Abang, thank you. Ada strap mic saya dekat abang tak tinggal? Straight? Strap mic. Tak ada. Tak ada. Ada satu strap mic saya lupa saya simpan mana. Kalau ada saya simpan. Tak ada. Itulah. Ada saya check lagi. So saya ingatkan saya letak abang. Aku dah salah. Mesin ni. Ada orang. Ada mic lah kan? Kat mana ni? Dekat counter. I can show you the world. Da 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 da. Nurul, tak buat Kau boleh nampak kan? Kalau nak tengok, I kena macam ni dulu. yang season 1 begitu bukan kan? Macamnya. Oh ya. Tapi tu Mama wardrobe buat Mama Zai. Oh ya. Bukan Queen buat. Dia tak reti. Queen tak reti. Tak pasti tak reti ke tak nak buat. Buat tak reti ni Mama. Kalau nak make up pun boleh ni Belum Mama tak reti ni Sama tak? Tahu dah gaya-gaya dia tu. OMG. Now I can show you guys the product sebab dia sudah restrict my account. Dia pernah tidur Dia tidur. So Dia tidur. eyeliner Sangat Zaina Kiss bapak-bapak Me weh. Heroine. Aku selfie dengan dia kan. Masa dia sedap macam ni. Kau tak pedih. Aku dah gambar tu. Kau tak pedih. Tapi aku tak post. Brown lah something ni Kalau eyeliner. birthday dia aku send kat dia lah. Sikit je lagi. Macam abang-abang baru tidur. Ha ni. Ha dia tu. Kau main apa? Memang hujan. Ha dia tu. Kau faham tak? Dia tu cakap aku bisa-bisa. Kau baru tidur lagi bisa. Aku ada video. Mak janji nanti kau kahwin mak sponsor bunga tangan. Ada video. Yang jauh bunga tangan. Datang tak. Wish pun tak. Lepas tu kedua siapa dia gigit tu? Tapi aku tahu dia syuting. Pipi. Saja je kacau dia. Tak tahu tak apa buat. Abang pipi. Dia nak berkawan. Aku saya lah. Dia pula select. Kenapa? Sekarang boleh select. Birthday saya sama dengan akak 24 September. Oh ya. Tahun bila? Saya bangun pagi tadi kan Zula semua tau. Sebab dia macam panas sejuk. Jadi dia tahun 1999 kan? Hah? Dia tahun 1999 kan? Dan je kau ni. Kat mana dia? Yelah dia 96. Hah? Apa? I dah nak 30 2001. Tengok putut lagi. Yelah putut. Benci lah putut. Putut Oh lagi iya tahu. kan je lah aku cakap 1996. So Tracy tahun ni dah 29 tahun. Tak boleh. Betul kan yang biasa. Biasakan yang betul. You masih pakai lagi mask muka? Since Overglow. Tak pakai. Langsung totally aloe vera je. Habis tu bila you akan pakai balik? Selepas habis shoot ni lah. Habis nanti sama je you shoot next pun. Itulah saya tengoklah seberapa glow dia lagi. I think you kena macam selalu setiap hari kan? Tapi seminggu sekali. Seminggu sekali ataupun sekarang saya cari skincare yang dia tak bagi glow dulu sebab diorang suruh ni. Saya pakai yang sekarang ni pun aloe vera gel je gitu. Tapi dia terus kurang lah glow dia macam. Sebab dia macam kawal minyak dan kering kan. Dia macam bagi tengah-tengah kan. Sebab kalau tidak saya pakai yang macam toner semua tu kan, dia jadi macam tu. Kulit tu akan jadi glass. Dia jadi sangat shining. Dia macam glow lebih-lebih. Pakai malam sampai pagi ke? Apa tu? Yang aloe vera gel. Ya pagi kan sampai malam shoot baru buka makeup. Buka makeup. Lepas tu nak tidur tu terus apply aloe vera gel lah. Malam tu saya pakai sometimes firm cream punya. Oh, tukar-tukar. Sebab, ya. Ataupun saya mau try untuk pakai toner balik yang at least lah supaya muka saya moist enough. Sebab bila dia macam Tapi moist kan? dia moist juga. Tapi saya suka dia yang plop 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 plumpy. Ya. Cuba korang apa? Birthday saya tadi tak nampak. Brother kita dia. Cuba korang post 3 kali. Ingatkan ada abang live. Tak ada. Dia belum lagi sih. Dia tengah penat tu.
kat rumah you pakai iron steam ke iron tu? Macam tu. Iron steam je. Yang kecil tu yang dari Simplas. Sejak sebab dia cepat. Cuba bayangkan kan, kalau Mama Zai tu ada, kau ada konti rambut macam mana? Malu ke? Tapi kau mana berdandan? Tak, saya boleh buat. Ha? I boleh buat rambut dia. Kau back to back je nak buat. Aira. Ha? Itulah kita kena pandai. Sepatutnya. Sebab aku dah ada assistant kan. Tu Yelah mama assistant kau kan. Kau boleh buat semua rambut. Betul lah. assistant dia letik je. Tapi dia baik. Ya. Cuma tu lah Nah, dia. kau tahu tak cerita dia? Cerita Syasha tu macam ni. Dulu aku duduk apa. Lepas tu Syasha tu dia cik endut tau dekat macam okay. Cover sikit. Ada macam dekat apa. Lepas tu aku macam adik-adik yang tu macam Dia tu ayah dia 40 lebih. Tapi Yang tak makan nampak ke? Ya, tadi makan sikit je dulu. Tapi lepas ni scene saya, so saya rush je pergi besar. Tapi saya makeup memang slow. Saya suka take time. tu Saya suka yang very betul ceki. very slow. Aku bangun lagi lah. Kau sekarang dekat meja. kau ni apa dah? Makeup sendiri. Saya ni makeup simple dia. Lagi pun saya suka explore my own face. I know way to put and kasih pop up gitu. Itu je usually. Sebab saya sudah letak restriction punya tu. Saya punya video kena restrict actually for 10 minutes. Okay. Ada masa muda. So saya on restriction. Kena lagi ke? Sebab tadi tertunjuk brand. Lepas tu dia macam So restrict. sensitif. Tapi saya letak macam content disclosure, my own brand gitu. Terus dia okay sikit. TikTok so Ini beli daripada Muji. Kecil-kecil je. Sedang bawa. Sama dia punya curl kat mata kita, dia macam very natural gitu. I nanti I ada nak bagi you colour. Tapi Colour tak apa? bawa. Colour ni? Bukan. Dia macam ni. I tak tahu yang akan suka tak. Apa tu? Colour apa? Eyelash colour? Capybara punya. Tapi bukan yang ni lah yang Apa dia punya ni? Kartun dia? Capybara juga. Capybara. Kau suka capybara tu? I suka capybara. Ada. Saya jarang minat barang ni. Capybara. Kau boleh tunjuk, boleh Kalau you tunjuk. make up you ni Syira bagi. I like cute things. Tapi ada yang dapat bulu mata yang macam air. Yang panas. Oh yang tahu. saya pernah last time. Tapi satu kali pernah tu macam panas mata kan saya. No. Tak panas ke? Kalau tak Dia Panas okey. juga lah. Tapi dia punya lentik tu macam On. jadi. Pergi syuting. Kau kena beli yang ni lah Syarah. Eyelash color yang ni. ni apa? Sebab kan ni sometimes sikit-sikit? sebab sometimes kan dia macam ada a few part yang dia tak Tak kena. clip. So kau boleh pakai tu. Ni boleh tunjuk. Macam mana? Boleh. Boleh ke? Boleh. Tu untuk apa? Ini macam sikit-sikit yang tak kena. Sebab saya selalu kan, saya tak suka yang dia macam ujung tak kena kan. So saya macam make up macam ni. Bagi dia ujung-ujung dia yang betul. Ada. Terus dia lagi lentik. Dia nanti macam ni. Aduh ya. Gitu. Kita tak ada lagu lah. Macam Nak lagu ke? Dia ada speaker, ada ke? Lagu. Nak lagu apa? Bagi tahu. Mahal ini. Mahal ini baik. Ya, kita kalau dia jadi dia akan buka kamu dan aku break. Gila kau. Macam tu. So dia lagi lentik.
suka mahal ini ke? I suka mahal ini. Grandiose EDP. Upgrade to Saya the suka mahal gold ini. standard. Dan saya beli ini. Hari ni dah berapa? Apa-apa je lagu dia. Ni tahu? Lagu baru dia apa? Congrats me. Thank you. Tiga 11 tu 3:11. Kita lah Nurul. Mencoba kuat tanpa dirimu, tanpa bahu, Okey Blang. Dah sekarang tanpa ke? pelukmu. Kau tempat aku
slow sikit lagunya, mau dengar suara Tracy nyanyi. Sekejap, Aizat keluar ya. Guys, Aizat bagi. Taklah macam ni lah. Bukan kerja sini aku ni. Tak, aku cakap kau bagi aku hadiah kahwin. Ya, okey. Silakan. Aizat bagi saya hadiah. Makeup betul-betul bukan. Thank you tau. Macam ni aku. Tak payahlah dah bagi dah ambil balik. Dia nak tunjuk muka. Macam ni, tak nak tunjuk kat follower tu. Guys, cuba tengok atas tu ada apa. Atas tu, atas ni. Tak, macam ni. Baru beli handphone kan? Kau tahu tak? Aku macam mana cakap aku stress. Aku macam dah start depressed. Salah bukan macam tu. Macam mana? Tak, kalau gelak. Dia macam Gila dua. Aku kau ni. kau tahu tak hari tu kan aku pergi lepas kerja kejap ada orang call hello. Oh ya tak apa. Sekejap lagi kau. Tapi aku macam last time aku memang suka gila kalau orang tu. Lepas tu aku macam mana macam Cuba gelak. Kejap I nak tutup mulut je. Hello. Hai Teha orang cari Hai Diorang cari kau tadi. Alright. Mana dah? Kasih banyak Joy. Diorang cari kau tadi. Teha kahwin dengan siapa tu? Dia nak kahwin dengan anak raja lah. Siapa cakap I peminat show? Cantiknya. Denim ni kan yang kita shoot tu kan? Ya. Kenapa tak pakai? Hai Tiha, hai. Diorang cari kau tadi. Mana Teha? Dia ni best kan? Dia baju mana kan? Jom kita gambar lagi. Kau boleh kita tengok je. Tak, boleh nyanyi Syirah kenapa lagu tu? Iklan. Ni lagu dia. Pasal lagu hari ni je. Cuba dengar lagu baru Ara tu yang terlalu bodoh. Kau ada dengar? Ara. Bass tak bass? Bisa. Dia macam terlalu banyak luka. Besok PC je, dia je datang. Michael lah Main ni konti. Kau punya YouTube ni eksklusif Premium Premium. Mana? Buat je 3 kali. Aizat kurang ajar. Tadi dia buat sini. Dia buat sini dengan Ponsera Dia buat Aizat cakap suka tu. Buat lagi. tak, aku angkat betul-betul. Sudah paling kuat. Terlalu banyak luka yang ku terima saat ku telah berikan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Ku gila-gilaan agar kau selalu bahagia. Dan ku tak peduli kata mereka. Ku terlalu cinta. Kenapa buka terkejut? Dino apa kita ni? Kenapa? Dia panggil I Amy. Ketua dari dia. Sedap lah nama dia ni. Ingat Susah tu. Dia dari kau. Ketua dari dia. siapa? Dia tak dari kau. Izzat. Jangan ni. Izzat.
pakai. Ni 3 kali. Tidak ada yang tersisa. 3 kali. Ya, gitu. 3 kali. Yelah, itu dah buat tadi. Aku buat benda Pun lain. hancur lah. Dia betul-betul. Ya, aku nak hafal dulu sabar lah. Maintain biar tu bateri. Tidak ada yang tersisa. Ku gila-gilaan agar kau selalu bahagia, dan ku tak peduli kata mereka. Ini tak payah. Oh, itu je. Ya. Screen record cepat, screen record. Cepat screen record. Screen record cepat, screen record. Mama. Ijaz, serunya tau yang ni. Dia buat laju. Sabar. Pistol. Call. Pukul. Oh, okay. Dah tak? Easy lah bro. One take wonder. Okay, last Okay. Ya, 1, 2, 3. 要完整护肤，腋下护理不能少，使用 Nivea Derma Control Defense。 Pistol. Bawa lagi. 2 kali tau. Tak lah, kau salah. Oh, tu sekali masa tembak. Wow, ajar aku. Kau ajar aku. Wih, mama fokus. Ini tak payah. Okay. Ini jijik. Terlalu banyak luka. Kau salah. Kau Salah bayar ni. RM20. Sarah guru TikTok tang mana? Dia pun susah nak hafal. Penting tu. Ha, power dia kita. One take. Ni semua ada bukti. Semua kat dalam semua tengah screen record. Kau tahu tak? Tapi dia duduk dah. Jantan tu. Sembat tu. Weh, kau punya diri kau ke tak? Sembat tu. Lepas tu buat Tak nak, tu easy sangat. Bungkus. Tak nak. Oi, buku tu susah. Senang. Tapi Ijaz cakap tu lagu tu tak elok. Apa ke cakap? Bungkuk jangan kena gigi dong. Macam tu. Ya mah. Tak bila. Aku nak bagak kat TikTok aku. Hantar video. Pulang balik je lah kat Tracy. Dah, saya dah pulang kan. Bye. Mila ada. Dia kalau menangis dia tak nak. Tak nak. Dia nak main Dia Aku nak suruh aku buat jadi gini. Tak nak aku. Tapi kita kena macam look lain sikit lah. Macam mungkin lagi. Apa bungkus? Kau bungkus. Aku depan kot. Ya, masuklah. Kita pakai panjang, beras bayar. Beras. Ada ya. Ini dia. Tengok ya. Okey. Masuk ke bungkus.
Dia pergi tu. Ya, Sarah tengah buat TikTok. Kamu boleh dengar kan dia buat TikTok? Apa nak buat ni? Itu easy sangat. Belakang. Kerja ini best weh. Kamu jaga dia orang luar, saya tukar baju. Pacar 5 langkah. Ni kan top. Kenapa nak suruh dia orang jaga kita orang? Kenapa nak suruh dia orang jaga kita orang? Kita orang boleh jaga sendiri-sendiri lah. Oh. Susah bodoh ni. Tak, dia ada yang ni. Senang lah. Okay, jom, ya. Alah, yang ni tak pandai. Tu cakap. Lepas tu Sarah weh. Itu je. Tengok weh. Oh, okay. kena tengok kaki. Dapat tak? Ini Depan langkah. Okay. Dia lelaki, kau suruh dia buat begitu, memang dia keras lah. Oh, mau makin. dia kena ikut lah. Sabar, 1, 2, 3. Maksudnya yang masuk tu. ni. Nampak kau kena macam Okay. macam tu. Betul. Lepas tu yang tu kau tunjuk aku pula. Betul. Aku macam ni macam ni je. Ya, betul. Lepas tu baru dia pasal bed. Oh, itu je. Itu je. Elah. Come on lah. Come on lah. Artis Apple kot. Jom. Ya kita Ya. Aku baru tiap kau. Pun aku apa kau? Aku kan you. Kesian Aizat kena paksa. Ya, betul. Okay. Kesian. Korang Aizat kalau nak Kelip minta tolong Kelip mata. Humble ke? Sini. Cut. Action. Kalau nak minta tolong buat sini. Tolong guys. Jasmine tak ada. Jasmine tidur. Nak tengok Dira tengah tukar baju. Sarah praktis ke? Ya. Kak Emilia ikutlah sekali. Tak nak lah. Bukan yang Sarah tu. Comel je Sarah buat TikTok. Dia nak buat satu TikTok kena 30 kali take baru jadi. itu konten hari tu. Jasmine mana? Jasmine kat bilik. Dia tidur. Emilia tak nak join. Tak nak. Nurul mana Nurul kat belakang. Kak Emilia garang lah. Mana ada garang? Baik je. Ijaz mana? Ijaz tidur. Kisrania ada ke? Tak sure lah. Akak spill Bella siapa? Bella tu siapa? Bella Stella hadir Indonesia. Hai Tracy. Kenapa tak ada Ijaz belum lagi. Ijaz tengah tidur. Bila nak mangkit? Asyik tidur je. Memang dia asyik tidur je. Sarah dah nikah dah. Nurul hidup lagi ke season ni? Tak baiknya. Hiduplah tu orang kat belakang. Kalau dia mati macam mana? Dia laju sangat lah. Tracy mana? Tracy tengah tutup. Tengah tukar baju. Dua orang tu behave pretty susah nak jaga dia orang ni. Akak HDR season 2 ke? InsyaAllah. Hana mana? Tak sure. Tidur mana? Tidur rahsia. Zarif ada ke? Zarif semalam je ada. Hari ni tak ada. Hana hidup lagi ke season ni? Tak sure. Kak Imran ngomong dengan Tracy tak capek apa? Cantik terus. Yai, cantik terus. Amy. Kau tak kena bantai lah dengan aku Amy. H2A season 2 ke? Zarif ada ke? Zarif semalam. Mana Kak Tracy tukar baju? Takkanlah Tracy. Nanti suruh abang buat live dekat abang mana? Oh, abang Ijaz. Hai Aizat. Hai Tira. Buat macam ni weh. Lah aku pun tak tahu buat. Ama ya. Ajar weh. Tehak tak di live weh. Hai Mohsen. Hai. Caption. Nak Jazmi pergi ambil lah. Jasmine pukul 1. Pukul 1 di live. Kau suruh dia live. Hai Kak, hai. Nak Mohsen. Ambil lah. Ya ke nak Mohsen? Ambil. Say hi to Teha. Nak jauh ke dekat? Mana? Sini. Nina, okey sini. Ni. Okay guys, korang tolong jaga Teha jap. Tolong jaga Teha jap kita nak busy tau. Super kelakar macam kat dalam TikTok tu. Yang okay, watch my daughter. Jaga dia nampak macam gihir. Nampak je. Jangan air. Nampak je macam gihir. Skin ikut sekarang. Sebenarnya Chanel tahu Chanel ada label lah. Label. Kimak lah dia BO tau. Habis cakap apa? Tak habis.
Adalah. Tapi dalam tu bedak lain lah. Ada. Sorry memang original I pakai buang Babe, I tak cara you. I cakap babe. Apa you rasa babe? Dia make up kan? Dah make up tapi tak. I touch-up je lah. Sakit hati apa ni? Tak, dia sakit hati dengan kau. Kan? Kau tahu tak, kalau dia tengah live, takkan aku nak tanya personal. Aku nak tanya macam buat basa-basi kan. Macam mana? Takkan macam tu pula. Best tak kahwin? Lah, soalan personal terus. Itu kat rumah tak tanya. Kat rumah dia tengah resep tu. Tak apa. Rumah mana? Kau kat bawah tu. Rumah Putrajaya lah. Ada tak, tapi bukan pasal shoot. Bukan pasal shoot. Ni pasal personal. Aku ni pula Rabu ni tak nampak apa yang komen-komen di situ. Macam nak besarkan komen tu? Aku tak pandai. Sekejap. Kau besarkan macam mana aku tak nampak? Tak apa. Aku bacakan. Teha gelak sekali. Teha gelak sekali. Nina dah kahwin. Tak boleh fake. Nina dah kahwin. Bila? Tim HDR ke Indonesia. Nina belum kahwin. Teha dah. Teha belum. Teha belum. Dia dah 5 anak dah guys. Anak tekak. Alamak. Diorang tak screen record kan? Tak payah cakap. Tak apa, diorang tak tahu. Screenshot. Masa semua Screenshot. letak. Mesti kelakar dia screenshot ni. Hai semua, salam dari Indonesia. Comel, Tracy. Guys, masuk live Teha. Saya off ni bagi masuk live Teha. Tracy nak kerja. Punya Tracy punya sweet macam mana? Okay, kamu masuk live Teha. Follow dia sekarang, Nina Smith. Okay, kami di situ. Okay. Find us there. Ya, begitu terus dia tiba kan. Okay, sekarang korang masuk live ni, tengok Izzat kat mana. Di Indonesia? Ya. Boleh lah. Tapi tengok. Google lagi lah. Alis. Tracy sini dulu bagi bajet. Boleh. Jom kita pergi Indonesia. Mana tidur tu ya? Tapi Reza nampak macam betul-betul dah kahwin. Tapi something about the baju And also the look. Okay. Dia macam mamak-mamak dah. Dia cakap bila shoot HDR ni balik kan, keluar FYP aku suruh keluar yang ni balik. Aku mama muda. Dan masih masa juta. Aku pun tahu yang tu I datang. Yang Tracy Kan, dia punya duit. Dia apa? Shoot tu Duit. You tahu tak sayang, keluar dekat I punya tu FYP. Air kan? Bagus lah you best friend dengan dia. Memang yang macam ni pun. Duit you, duit I. Air. Duit I tetap Dia cakap Tracy try the trend Idris in the Bab. Ya. Abis in the trap. Bitches and shit and the end say nothing. 100 motherfucker can tell me nothing. Abis in the trap. Yeah, abis in the trap. Aizat live ke? Aizat live ke? Weh, sumpah Aizat dengan Ziara tengah live. Korang pergi cari diorang dekat mana? Apa dia cakap? Kena apa? Kena band nanti cakap macam tu. Cakap macam mana? Tak ada. Cakap macam mana? Kena nak 1k live lah. 1k view. My first time. Tap live. Tap love. Screen Tap screen, tap love. Dia Kau dah boleh tap almost semua. Bahasa live ni I kena belajar. 1,000. 1,000. Screenshot. Lagi 1, 2, smile. Lagi 1, 2, smile. Kalau ada orang dah tu boleh sambil di komen mana dia buat screenshot tu. Diorang kena screenshot. Macam mana tadi kau akan simpan dia? Sini. Tak. Kat atas, kat kafe tu. Sini. Macam ni. Macam mana tadi? Nak baca komen balik je. Macam ni. Baca komen dia kalau macam ni. So besar sikit. So kalau kau nak nampak pun. so kau nak close kau macam tu. Kejap macam mana? Terus kau boleh zoom dia sikit.
I can do that. You can do that. Korang punya Aira sangat pandai. Queen of social media. Aku boleh. Tak lock lagi ni kat ni. Nak spray juga? Minta boleh. Kita koreng. Okay. Ya, sebab supply. Macam mana? Belum. Hutang. Korang jap tau. I tak boleh baca komen. Sekejap. Ya, sebab I buta guys. Nina cakap hi Melati. Hi Melati. Screenshot. Sebodoh itu aku. Okay. Hi Deng. Halo. Oh sorry. Tak kering eh? Dia bagi nak bagi cepat kering. Oh. Tak, ini kulit tak kering kan? Okay. Sebab ni untuk rehydrate. So maksudnya kalau kering kita spray. Mari. Okay. Kolam Rina. Kolam. Berapa susu? Semua dah tengah pakai baju. Cantik lah. Apa yang cantik? Mengganggu itu je yang belum ribet ni. Ribet. Ijaz mana? Mana tu? Jom. Coming. Jadi satu semua sini. Okay. Sekejap guys. Tukar baju sekejap. Sebentar. Nanti bagi mak berat kacap. Ke sambung live je ni. Korang jaga. Mana ada aku biar terus. Korang jaga dulu sama je. Tukar baju jap. Tukar baju. Tak ada, aku sama je. Kapan filmnya? Tak tahu. Kau invite siapa? Ini siapa nama? Faizat. Off ke? Saya pun Ambil mic. Dia nak ambil. Oh, okay. Awak punya boleh off. Jangan off nak pakai. Oh, ya, tak pakai sekarang. jimat lah kau ni. Tak, ingat kau ada sekarang. Apa? Kau tengok. Kau jangan jujur dia. Kau ni tak baik. Oh my god, Tracy. Psycho. Tracy hidup psycho. Dia lagi, kita kata jangan lagi dia. Psycho teruk tu. Dia memang dia cakap apa memang miau. Tak, sebab Memang dia miau. dah situ. Jangan cocok saya. Tak, lepas tu masa dia cocok tu miau. Itu kucing anak mengawan. Kau nak kena bantai lah. Engkau kan siap-siap nak kahwin ni. Sebenarnya Kau jangan aku tak ada aku Aizat, lempang. kau sebelah kita. Kau sebelah. Oh, betul lah. Kau buat. Dewi dengan Matih ada ke? Ada ke? Aku tak ada singgah rumah. Tak tahu. Aku tak ada singgah rumah. Aku tak tahu. Kata je aku dah cantik. Tercium. Ada season 2 kah? Tahu? Boleh je. Boleh je. Kau jangan ni. Boleh je. Oh. Mengumpat perempuan. Dia. Kapan libur? Kau nak akan pergi ke Indonesia tak? Okay, kalau Indonesia kau prefer yang mana? Hari tu baru je balik Bali. Okay lah, selain maksudnya Awak nak bagi, awak kena bagi jugalah. Bagi Nurul. Jasmine kejap lagi. Bang yang nakal ke saya. Awak memang budak nakal. Dia panggil aku budak nakal. Ke Bandung. Aku dah pergi ke Bandung, Jakarta, Bali, ke Indonesia. Oh, aku nak pergi ni. Labuan Bajo. Betul. Bila? Taklah. Tak tahu lagi. Kalau aku tanya. Dalam plan lah. Betul. Aku pernah pergi Karimun 3 kali. Jakarta Karimun tu apa? kat Pulau Karimun. Pulau Karimun tu kau tak payah naik flight. Kau naik ferry. Tapi dia dekat Kukup Johor tu, kau kena merentas laut. Dia Daripada Johor? JT Kukup Johor. Kau naik ferry sejam, kau akan sampai Pulau Karimun, Kapu Banten apa tak. Lepas tu dia dekat dengan Batam. So dia macam dekat dengan Singapore. Faham. Situ best lah. Situ best juga. Baru naik tongkang lah.
naik ferry. Oh, ferry. Aku bayar ya. Malang namanya. Malang Pontianak. Kira naik pergi Georgia tu. Malang Pontianak, betul ke? Malang tak tahu kat, tapi Malang Indonesia, tapi aku tak tahu Pontianak. Yeah. Sebab aku rasa Malang dengan Pontianak tu lain. Besarnya dia punya pon. Dia apa sih, dia rabun dia sana. You kena tukar baju sekarang, selepasnya Allah sing you. Oh ya, kau tunggu sekejap. Korang satu ke dua sini ni? Dua. Oh, dua. Teh nak kerja dah. Okay, bye guys. Teh nak kerja dah. Bye 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 bye.